Wadah bertiga, pecah 2 grup. So dari gate 48, tawaf di level 1 berapa lama? 1 jam. 1 jam lebih. Bukan sebab crowded, tapi sebab tapi tua ni dia jalan slow. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita boleh datang lagi. Tak mau sedih dah. Mesti think positif dan sematkan dalam hati. Bye. Sematkan dalam hati. See you again insya-Allah. Sematkan dalam hati. Kami akan datang lagi. So sekarang terus balik ke hotel. Tak boleh buat benda-benda lain. Dan nanti around 1 PM kami akan bergerak ke Madinah. Tempat ni menunggu jaganya. Belum balik pun dah rindu. So kita keluar gate 79. Gate berapa ni? Kenapa tak keluar tadi tu? Mana pula ni? Oh here. Ni gate 79. Gate 79. Keluar kat sini. Oh tak boleh. No. Ni. Ni ha? Boleh? Okey, ayah nak keluar kat sini, okey. Oh, sejuk ni hari ni. Yang ini ada ke okay, so kami kat level 1, turun 1 level. Ya Allah, tak tahulah masjid ni sangat-sangat awesome. Dia punya facilities kadang-kadang rasa macam maze sebab stop sana, tiba-tiba block sini. Memang tak boleh nak agak. After sometimes baru perasan pattern dia. Tapi yang penting, yang belum biasa datang kemari, jangan fikir kalau dekat laman tu dah penuh, maksudnya kat dalam tu dah penuh. Yang kat laman tu memang suka di laman. I can say that. Assalamualaikum. Yang di laman memang suka di laman. They choose to be there. Sebab aircon daripada masjid pun terasa. So tak macam kat rooftop tu lebih berhaba, walaupun ada angin tapi haba tu terasa juga. So terus je masuk. Cari je mana-mana gate yang masih dibuka, masuk. Ya, sebab kalau kita bayangkan ini adalah syurga, you choose to be inside ke ataupun hanya di laman. So itu pilihan. So be smart. Kan? Okey, tengok tu umrah. Ni tanda-tanda umrah. Ikut mana? Okey, sudah that's it ya. Sampai sini saja dulu di Mekah.